Pernah tak ada terfikir, surah yang kita ulang baca sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat tu sebenarnya jauh-jauh lebih mendalam daripada sekadar rutin hafalan biasa. Macam mana kalau saya beritahu anda, bacaan harian yang kita selalu buat tu rupa-rupanya adalah satu dialog ilahi yang sangat epik, sangat spiritual di antara kita dengan Tuhan. Dalam penerangan kali ini, kita nak bawa pemahaman kita ke satu tahap yang totally berbeza. Kita akan bedah, kita akan selami rahsia dan ringkasan surah Al-Fatihah ni betul-betul bersandarkan karya tafsir yang monumental, iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim tulisan Al-Hafiz Ibnu Kathir. Jadi, bersedia semua? Sebab saya yakin cara anda solat lepas ni pasti akan berubah selamanya. Okey, mari kita lihat peta perjalanan kita secara ringkas hari ini. Kita akan bincangkan 6 perkara utama: induk segala kitab, pujian untuk Sang Pencipta, keseimbangan takut dan harap, inti ajaran agama kita, memohon petunjuk jalan lurus, dan akhir sekali 3 golongan umat manusia. Jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama. Induk segala kitab atau the mother of all books. Anda tahu tak, Al-Fatihah ni bukan sekadar satu nama biasa. Ia datang dengan pelbagai gelaran agung. Ada yang panggil Ummul Kitab, ada juga Ummul Quran. Ia juga dikenali sebagai As-Sab'ul Mathani, maksudnya 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Dan juga Asy-Syifa, iaitu penyembuh. Kepelbagaian nama ni kan sebenarnya membuktikan betapa beratnya nilai surah ni. Bayangkan, keseluruhan teras ajaran Islam tu, daripada tauhid, ibadah, sampai ke hari pembalasan, semuanya dipadatkan masuk ke dalam 7 ayat yang pendek ni. Ibaratnya, ia penawar untuk hati dan jiwa kita setiap kali kita melantunkannya. Menakjubkan kan? Seterusnya, bahagian kedua, pujian untuk Sang Pencipta. Di sinilah dialog intim kita benar-benar bermula. Pernah terlintas tak kenapa Allah letak 2 nama ni bersebelahan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kedua-duanya berasal daripada kata dasar yang sama, iaitu Ar-Rahmah yang maksudnya kasih sayang. Tapi fungsinya berbeza sama sekali. Ar-Rahman ni ibarat rahmat yang sangat-sangat luas. Ia cover seluruh makhluk di dunia ni. Tak kira orang tu beriman ke tak, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua dapat merasa rahmat Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim pula, ini sangat istimewa. Ia adalah kasih sayang eksklusif yang hanya di-reserve untuk orang-orang mukmin di akhirat kelak. Nampak tak? Ia menunjukkan betapa maha luas dan telitinya kasih sayang Allah pada kita. Dan ini membawa kita kepada satu lagi poin yang sangat menarik. Bila kita sebut Alhamdulillah, kita selalu terjemahkannya sebagai rasa syukur kan? Tapi tunggu sekejap. Tafsir Ibnu Kathir menekankan satu perbezaan yang sangat besar antara Alhamd dengan Asyukr. Asyukr tu cumalah sekadar perasaan berterima kasih yang biasa bila kita dapat nikmat. Tapi Alhamd, ia merangkumi pujian yang paling sempurna, mutlak, zero cacat cela yang memang layak ditujukan untuk Allah semata-mata. Tak kira dalam apa jua situasi, ia mengangkat dialog kita ni jauh melangkaui sekadar ucapan terima kasih harian yang biasa tu. Terus ke bahagian ketiga, keseimbangan takut dan harap. Macam mana ayat-ayat ini menyusun emosi jiwa kita? Okey, cuba hayati flow ni. Dalam ayat kedua, kita akui Allah ni Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang menguruskan segalanya, dari mikrob yang paling kecil sampailah ke galaksi yang maha besar. Bila fikirkan kebesaran mutlak tu, of course secara logiknya kita akan rasa satu ketakutan dan rasa betapa kerdilnya kita, betul tak? Jadi apa hikmahnya dalam ayat ketiga, Allah terus sambung balik dengan mengulang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya susunan ni sangat-sangat disengajakan. Ia supaya dalam kehidupan harian kita, lepas kita sedar kehebatan Tuhan yang luar biasa ni, kita tak akan sesekali putus asa. Ketakutan kita tu serta-merta diseimbangkan dengan harapan yang mengunung. Sangat indah. Kemudian, kita sambung dengan ayat keempat. Maliki Yaumiddin. Maksudnya, pemilik dan raja mutlak untuk hari pembalasan. Walaupun kita tahu Allah tu raja di dunia dan di akhirat, kenapa hari kiamat yang disebut secara spesifik kat sini? Sebabnya, pada hari itu nanti, tak ada siapa pun, tak kisahlah hebat macam mana pun pangkat dia di dunia ni, yang berani nak bercakap apatah lagi nak demand apa-apa, kecuali dengan izin Allah. Ia satu reminder yang sangat powerful bahawa segala perbuatan kita, sekecil zarah pun, baik atau buruk, akan dihakimi dengan 100% adil pada hari tersebut. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian keempat, inti ajaran agama kita. Ini adalah turning point paling penting. Di sinilah berlakunya klimaks seluruh surah ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Mengikut Ibnu Kathir, ayat ni adalah teras mutlak, core yang tak boleh dipecahkan langsung dalam ajaran Islam. Kalau sebelum ni kita puji Tuhan dalam pihak ketiga, kat sini kita terus ubah cara perbualan. Kita bercakap terus secara direct dengan dia. Hanya kepadamu.
Ini satu proklamasi kesetiaan total. Mari kita zoom in sikit. Ayat ni sebenarnya membelah teologi kita kepada dua sayap. Sayap yang pertama tu tauhid uluhiyah. Bila kita sebut iyyaka na'budu, itu adalah fokus ibadah semata-mata untuk Tuhan, kita tinggalkan apa jua bentuk syirik. Sayap kedua pula, tauhid rububiyah dan tawakal, iaitu iyyaka nasta'in. Kita bergantung bulat-bulat pada pertolongan Dia. Ada satu paradoks yang sangat epik dekat sini. Kita ni sebagai manusia sebenarnya sangatlah lemah, tak berdaya. Sampai nak buat ibadah menyembah Dia pun, kita kena minta tolong dari Dia dulu supaya beri kita kekuatan tu. Tanpa bantuannya, memang kita tak mampu nak beribadah. Seterusnya, bahagian kelima, memohon petunjuk jalan lurus. Fasa kemuncak memohon doa dari Sang Pencipta. Sekarang, saya nak minta anda berhenti sejenak dan fikir. Dari berjuta-juta benda kat dunia ni yang kita boleh minta pada Allah, nak kaya, nak sihat, nak sukses dalam kerjaya, apa sebenarnya satu doa yang paling penting sekali untuk seorang hamba? Jawapannya kan, bukan benda-benda material. Rahsia ni tersembunyi tepat di ayat ke-6. Jawapannya tak lain dan tak bukan adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menariknya, apa tafsir jalan lurus ni? Ibnu Kathir jelaskan, as-siratal mustaqim di sini bermaksud Islam yang murni, panduan Al-Quran, kebenaran mutlak dan semestinya jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda. Dan perkataan hidayah tu bukan bererti Allah tunjuk jalan sekali, lepas sudah, dia aja. Bukan macam tu. Ia sebenarnya satu permohonan kita untuk dibimbing secara berterusan, minta diteguhkan hati supaya kita tak tersasar dan sentiasa kukuh berada atas jalan tu, sampailah ke hembusan nafas kita yang terakhir. Akhir sekali, bahagian ke-6, 3 golongan umat manusia. Soalannya, siapa sebenarnya yang ada kat jalan yang lurus tu? Ayat ke-7 bertindak sebagai peta. Ia pecahkan umat manusia kepada 3 kategori. Kategori pertama, an'amta alaihim, mereka yang telah dikurniakan nikmat. Siapa diorang ni? Mereka adalah para nabi, orang-orang soleh, para syuhada. Formula diorang sangat jelas. Mereka tahu mana yang benar dan mereka amalkan. Ada ilmu, ada amal. Kategori kedua pula, al-maghdub, mereka yang dimurkai. Menurut Ibnu Kathir, contoh utama sifat ni ada pada kaum Yahudi. Kenapa dimurkai? Sebab mereka ni tahu kebenaran, tapi ego. Secara keras kepala menolak dan enggan beramal. Dan kategori ketiga, ad-dhallin, bermaksud mereka yang sesat. Merujuk pada sifat kaum Nasrani. Mereka ni rajin sangat beribadah, tapi ibadah tanpa ilmu yang betul. Meraba-raba dalam kejahilan buta. Jadi peta ni mengajar kita, nak stay di jalan lurus, kita kena pegang kuat dua perkara. Ilmu yang tepat dan amalan yang ikhlas. Sebagai penutup kepada perbincangan kita kali ini, mari saya kongsikan satu sunnah yang betul-betul menggetarkan jiwa. Lepas tamat je bacaan Al-Fatihah ni, Ibnu Kathir ada dedahkan menyebut kalimah amin yang bermaksud ya Allah, kabulkanlah, terutamanya kalau diucap serentak dengan imam, ia bawa satu mukjizat tersembunyi tau. Anda tahu tak, dosa-dosa kita yang lalu tu boleh terhapus bersih hanya dengan menyebut satu perkataan ni. Kenapa? Sebab tepat pada detik anda sebut amin tu, para malaikat di langit pun sedang menyebut amin serentak dengan anda. Cuba bayangkan, resonansi suara anda tu sedang bergema bersatu dengan para malaikat, memohon dari Tuhan Raja Semesta Alam. Luar biasa. Jadi persoalannya sekarang, bila anda berdiri untuk solat lepas ni, adakah anda masih sekadar akan membaca rentetan kata-kata hafalan, atau adakah anda akan mula merasai getaran berdialog secara langsung dengan Sang Pencipta? Fikir-fikirkanlah. Teruskan belajar dan pastikan setiap bacaan anda mulai hari ini penuh bermakna.